Allahu Akbar. Luruh jantung Maksum bila baca berita dari Batu Pahat ni. Nah, seorang ayah, Encik Ahmad Faris, kehilangan anak syurga dia, Nur Aini Umairah, depan mata dekat pagar sekolah. Baru 8 tahun umurnya, tengah comel, tengah suka bersolek macam dalam YouTube, katanya. Tapi tahu tak apa yang buat Maksum terduduk? Dalam hancurnya hati seorang ayah, dia boleh kata, untuk pakcik yang melanggar anak saya sudah memaafkannya. Malah dia rayu pada orang ramai, janganlah marahkan pakcik pemandu van tu. Allahu, besarnya jiwa dia. Nak Maksum tahu, memaafkan ni cakap memang senang, tapi nak buat tu rasa macam nak belah dada. Tapi cuba dengar apa yang Maksum nak pesan ni. Moga lapang sikit dada kita yang tengah sempit ni. 1. Kita mencontohi sifat Tuhan, Al-Afu. Dalam agama kita, Islam, Allah itu Al-Afu, yang maha pemaaf. Kalau Tuhan yang ciptakan alam ni boleh maafkan hambanya yang hari-hari buat silap, siapalah kita sebagai manusia nak simpan dendam lama-lama? Bila kita maafkan orang, kita sebenarnya sifat mulia itu Allah letak di dalam hati kita. Tak kira apa pun bangsa, sifat pemaaf ni adalah darjat manusia yang paling tinggi. 2. Membebaskan penjara. Hati tengok ayah arwah Aini tu. Dia kata, kalau nak salahkan sesiapa pun tak boleh. Siapa yang mahu benda ni jadi? Dia faham satu benda, nak. Dendam tu macam kita minum racun, tapi kita harap orang lain yang mati. Bila kita tak maafkan, kita sebenarnya penjara diri sendiri dalam kenangan pahit. Bila kita maafkan, kita potong tali beban tu. Barulah kita boleh bernafas semula. Barulah hati tu tenang. 3. Memutuskan rantai kebencian dunia sekarang ni penat. Nak. Sikit-sikit nak tular, sikit-sikit nak maki. Ayah Aini minta kita jangan marah pakcik Van tu sebab dia tahu kalau kita semua membenci, api tu takkan padam. Islam ajar kita, cara nak padam api kejahatan bukan dengan api, tapi dengan air kebaikan. Itulah cara kita ubah musuh jadi kawan, atau sekurang-kurangnya, kita ubah benci jadi damai. 4. Memaafkan. Itu kekuatan, bukan kelemahan. Orang selalu ingat, bila kita maafkan orang yang buat salah kat kita, maksudnya kita kalah. Tidak nak. Nak maafkan orang masa kita tengah marah, masa kita tengah berhak untuk balas dendam. Itulah sebenarnya pahlawan. Macam ayah Aini tu, dia kuat. Dia bukan lemah sebab maafkan pakcik tu, tapi dia sangat kuat sebab dia mampu kawal rasa marah dia demi sebuah keredaan. Anak-anak Maksum sekalian, tak kira apa pun pegangan kita, kemaafan ni adalah ubat untuk jiwa yang luka. Keadilan tu memang perlu, tapi memaafkan itu jauh lebih indah. Mari kita doakan keluarga arwah Aini Umairah terus kuat, dan untuk kita belajarlah melepaskan. Sebab kemaafan takkan mengubah apa yang dah jadi di masa lalu, tapi dia akan bagi kita jalan yang lebih luas dan terang untuk masa depan. Ingat pesan Maksum ya, jangan simpan benci lama-lama, nanti hati tu hitam, susah nak nampak bahagia.